Buat apa jalan tak ada, LRT nak buat dulu. Apa saya punya cadangan apa? You have to reprioritize you punya spending. Sekarang saya dah cakap. Semalam saya dah cakap. Macam mana you reprioritize you punya spending? Okey, yang projek-projek merepek mengarut itu 2 bilion IC mafia korporat tu cancel. 17 bilion dekat Pulau Pinang itu untuk buat LRT itu pun tangguhkan dulu. Buat projek yang betul-betul boleh orang kata merangsang ekonomi. Daripada kamu spend 17 billion LRT Pulau Pinang dan 4 billion Kota Madani, that 17 plus 4 is 21 billion, dan projek IC 2-3 billion, that already what 23-24 billion itu. Baik kamu buat apa lebuh raya Pantai Timur 3 tu, it only cost you 9.8 billion. So 9.8 billion kalau kamu buat highway tu daripada Terengganu pergi Kelantan dan siap itu, satu dia akan melegakan trafik dekat situ. Satu lagi dia akan boleh menambahkan kegiatan ekonomi daripada situ Pantai Timur ini. Bila siap ECRL, bila siap benda itu, lagi banyak kegiatan ekonomi boleh dibuat itu. Ketepikanlah unsur-unsur politik ni. Kamu bila nak buat LRT Pulau Pinang, kamu setuju untuk pakai duit pembendaraan 17 bilion, tapi bila nak buat LRT lebuh raya Pantai Timur 3, kamu suruh pakai PFI, duit swasta, konsesi dan sebagainya. Ini tak masuk akal pada saya. So buat jalan dulu baru buat LRT. Buat apa jalan tak ada, LRT nak buat dulu. Ini tak masuk akal. Bila jalan semua dah okey, dah tak sesak, kamu nak tambah lagi upgrade nak buat LRT, okey lah. Ini jalan pun tak ada dekat sebelah sana, kamu nak buat LRT dekat sini. Ini tak masuk akal. So you have to prioritize your spending.